Sorry. Saya tak sengaja. Encik Uzam, abang, saya tak sengaja. Saya cuma kejut bila rapat sangat. Lepas tu awak renung saya macam tu tak? Aku renung macam mana? Dah senyap pula dia. Tak dengar ke aku tanya? Tak adalah, saya tak fahamlah dengan sikap abang. Lagi-lagi dengan apa yang dah jadi malam tadi. Saya cuma nak tahu je dekat mana kedudukan saya dalam hidup abang. Kalau tak ada perbincangan, tak apalah. Saya masuk bilik dulu. Duduk. Kita ni belum habis bincang lagi, Dan. Aku suka kau panggil kau abang. Abang tak jawab lagi saya punya soalan. Boleh tak jangan cuba nak mengelak? Kalau Cik Uzam siap mengelak, saya tak nak buang masa. Saya tak nak tunggu. Saya tak nak jadi bahan untuk renung je. Jangan cik salah saya lagi.